melukis, daripada dia minum air semua, dia boleh melukis. So saya nampak situ ada satu idea lah yang kita boleh bagi dia lebih solid kan. Lepas tu yang ketiganya saya tengok dari segi mostly anak-anak lah. Mereka kadang ni mereka ada minat, mereka ada imajinasi mereka, so mereka nak luahkan dia punya perasaan, emosi dia orang, tak ada tempat. Kalau ada pun di rumah tu dia limited. Kadang mereka nak main colour, kena ni tumpah habis semua, habis ingat semua sikit lah. Ingat habis. Lagi duduk cat dinding apa semua pula, jenuh duk kena lelap balik. Betul. So kita nampak kat situ ada satu peluang. So kita kena create satu servis yang mana orang dewasa boleh, orang veteran boleh, golongan kanak-kanak pun boleh, dan yang paling best benda ni, kita sangat galakkan mak ayah ataupun kawan-kawan semua join sekali. Maksudnya satu canvas tadi, 2-3 brush. Boleh? Boleh. Tak ada masalah. Cik tak ada halangan. Boleh. Itu lagi seronok. Mana ramai-ramai boh pi lah apa-apa tang tu lah kan. Jadi daripada satu lukisan tu, Cik Azim ada ilmu untuk menilai tak orang tu punya psikologi ke apa lah, sebab dah lama kan pengalaman dalam bidang animation dan juga art ni. Boleh tengok tak? Setakat ni boleh nampak lah. Boleh nampak kan? Penglihatan kita tu boleh nampak cara dia pegang brush, cara dia melukis, membuatkan satu garisan tu. Macam mana dia tarik satu garisan tu? Adakah sikit-sikit ataupun dia terus tarik sekali harung? Lepas tu penggunaan brush tu kita tengok dari segi dia punya angle brush dia tu. Kita boleh nampak situ dia punya confident. Jadi kita ada juga yang main tu sebenarnya. Kadang dia cakap macam dah lama dah tak buat painting semua. Kita nampak macam dia bukan orang yang dalam bidang. Tapi once dia pegang brush tu, kita nampak dah dia ni memang pro. Sebab tempat kami je bukan yang untuk orang yang tak ada kemahiran melukis yang ada yang memang dah tera melukis, yang ada kemahiran pun main juga. Sebab walaupun dia orang ni bukan dalam bidang yang semasa lah ni kan, mungkin bekerja dalam bidang lain, tapi kan dia pun nak cari satu tempat untuk melepaskan lepas emosi bahagian melukis tu kan, emosi melukis. Okey, tu nak tanya. Jadi bila buat art jamming ni, ini memang fokus kepada emosi seseorang ataupun dia lebih terbuka je sih kan? Main saja kalau tak ada emosi apa-apa, kata nak main melukis dan juga mewarna saja pun boleh, ataupun ia lebih bersasar. Sebagai contoh untuk orang yang ada masalah mental health issue ke, ada autism ke, ADHD ke, IMP, nak buat terapi. Macam mana? Dia bersasar ke macam mana ni? Okey, pada permulaan tu memang kita nampak servis tu boleh dicuba pakai oleh semua orang lah. Tapi bila kita melihat dari sudut yang lebih berat, macam tadi ada simptom autism ataupun kanak-kanak kan, kita memang ada satu sisi di mana nak bagi mereka lebih fokus. Mereka nak fokus. So kebanyakan sambil tengok kalau orang tu yang ada kanak-kanak yang ada autism tu, bila datang dia boleh buat, dan jangan terkejut, hasil kerja dia orang tu memang cantik, pro. Dan dari segi campuran warna tu dia budak ni. Sebab tu saya kata art jamming ni, kalau kita buat kelas yang ikut syllabus semua, let's say lah kita buat harum manis, buah harum manis yang biasa kita tengok warna kuning, warna hijau, tapi mai sini dia keturak color. Dia nak buat color purple ke biru ke, ikut imajinasi dia. Tak ada siapa yang akan kata betul ke salah ke, tak ada. Ikut time hari ni lah kata ayah dia bayarkan satu harga ni, hamai sini color hang buat lah macam mana hang nak buat. Jadi tak bersepah kat rumah lah, mai sepah kat sini tak apa. Okey. Maknanya Cik Azim ada fokus lah. Betul. Ada yang terbuka, ada yang bersasar juga untuk ada anak kita yang ada autism, dan juga ada sakit-sakit yang perlu kita memberikan terapi kepada mereka. Jadi setakat lah ni Cik Azim, benda ni benda baru. Betul. Untuk kita lah dekat Malaysia ni kan. Dekat luar mungkin dah mula dah Cik Azim kata, dekat Korea, dekat Singapura kan. Dekat Thailand. Betul. Kan? Dah mula ada art jamming ni. Di tempat kita saya rasa kurang ada. Kan? Kalau ada pun tak apa nak dedah kan. Jadi macam mana penerimaan masyarakat terutama kat Perlis ni terhadap aktiviti art jamming setakat lah ni Cik Azim? Setakat lah ni alhamdulillah penerimaan sangat positif. Sebab daripada yang dah sedia tahu, contohnya ada yang main melancong kan, kita ada juga yang customer dari luar. Mereka dah biasa benda ni, tak apalah, mereka tahu ni tempatnya untuk healing semua. Mereka tahu okey, untuk yang orang Perlis permulaan dia memang ada cabaran dia lah. Sebab nak berkata art jamming tu senang cerita, mereka pun kurang faham lah benda tu. Kebanyakan ingat macam lebih pada kelas lukisan. Betul. So kita ubah sikit strategi pemasaran kita cuba buat yang kita gunakan bahasa-bahasa yang lebih ke arah negeri, mudah faham kan. So mereka faham lah. So permulaan tu kebanyakannya keluarga lah.
keluarga. Sebab benda ni dia selalu aktiviti seni tau. Maksudnya kalau daripada keluarga boleh tak bagi kat luar tu dia pemai, kebanyakan mereka nak cari satu aktiviti seni tau. Kalau nak kata segi makanan tu kita dah banyak tu nature, banyak produk terjun bendang ke apa tu dah ada dah. So mereka nak cari apa tak satu aktiviti seni yang boleh buat dengan keluarga ataupun pesti kawan-kawan kan. Inilah tempat dia. So kebanyakan yang lah ni dengan kemudahan media sosial ada, mereka dah nampak mereka boleh selit aktiviti Art Jamming ni sebagai satu aktiviti yang wajib mereka buat kalau main perlih. Okey. Betul itu yang saya setuju juga dengan Cik Azim. Saya nampak juga Cik Azim ke mana arah tuju jalan Art Jamming Cik Azim buat ni. Pasal apa? Pasal macam saya kata tadi, bila orang mai ke sini mesti nak cari satu aktiviti kan. Betul. Yalah, orang pergi dah habis pergi badan besar, dah habis makan apa semua, nak buat apa lagi kan. Nak cari satu perkara yang ada masa bersama, nak buat dengan keluarga ni kan. Ini antara jalan yang boleh pergi. Okay, Cik Azim, tahun bila Cik Azim mula buat Art Jamming ni? Betul-betul start tu kira dah nak habis penghujung PKP dalam berapa 2020 dah. 2020 macam tu lah gitulah. Tu kita dah open sebab tu kalau orang duk cari gambar kita lama-lama tu masih pakai mask lagi. Time tu sebab time tu kita tahu masa keadaan pandemik tu kan. So kita tahulah keadaan orang-orang kita ni rasa macam stres ke apa ke. So depa boleh mai lah. Depa mai depa lepaskan lah apa yang depa nak lukis atas lukisan tu kan. Modal Cik Azim kalau boleh kongsikan lah. Mungkin ada juga orang yang nak mengikut jejak langkah Sifu Cik Azim ni kan, yang nak buat Art Jamming ni. Mungkin yalah nak pecahkan lagi kan budaya Art Jamming ni. Macam kita tengok trend kopi lah. Kopi dulu seorang start tu banyak orang start. Lepas mereka dengar ni mereka pun teringin nak buat Art Jamming juga. Okay Cik Azim, kalau boleh kongsikan dengan kita semua kan, daripada segi modal, daripada segi setup Art Jamming ni, susah tak? Kita cari modal sikit dulu. Okey, kalau ikut modal tu kita tolak bangunan lah. Okey, tolak bangunan. Okey. Kita kira satu seksi lah, termasuk dia punya peralatan, lepas tu dari segi dia punya warna. Sebab warna pun kita tak pakai yang ni yang biasa-biasa. Kita pakai yang elok lah. Kita pakai yang elok. Kalau kata tu tak lari dalam 15 juga lah. 15,000. Lebih kurang. Untuk mulakan lah Art Jamming ni kan. Betul. Okey. Jadi untuk siapa-siapa yang yang terasa nak buat benda tu kan, mungkin ada fokus masing-masing lah. Sebab orang yang buat bisnes ni dia ada sasaran dia kan. Sebab bila kita cerita tentang seni ni, tak semua orang seni ni dia berfikir tentang hasil keuntungan saja, betul kan? Dia lebih kepada nak berkongsi emosi, berkongsi rasa kasih sayang tu Cik Azim kan. Sebab tu Cik Azim sanggup sediakan satu tempat untuk keluarga nak release stres, nak buat apa kat sini buat. Sedangkan Cik Azim ada main core business yang lain juga selain pada Art Jamming ni. Okey. Medium alat seni kita dah kongsikan tadi tu. Okey, berusedia dia punya material penggunaan warna-warna dia. Jadi antara cabaran yang Cik Azim hadapi dalam menganjurkan Art Jamming kat boleh ni, dia ada cabaran tak? Daripada segi kos, daripada segi tadi kata positivity penerimaan, mungkin ada certain time yang dikecam ke. Kok lah kita tak tahu kan, dalam bisnes ni macam-macam boleh jadi. Betul. Ya. Okey, untuk permulaan tu dari segi saya nampak mindset lah. Mindset maksudnya segi melukis tu selalunya orang kata perlu satu skill yang tinggi. So saya nak buang narration tu, melukis tu untuk benda-benda yang macam ni tak perlukan pun satu kemahiran yang tinggi lah untuk melukis tu. Okey, nombor dua cabaran dia lebih pada location kita lah. Location kita kalau ikut dari jalan besar tu sangat dalam lah. So macam mana kita hadap benda tu, kita menjual environment yang ada kat situ. Maksudnya dari segi dia nak melukis, bukan saja dia boleh dapat lukisan tu, dia dapat view. Belakang office kita memang bendang lah. Bendang nampak memang lah bagilah. Dan yang lain-lain tu saya rasa tak ada sangat lah. Benda ni lebih pada diterima lah secara positif lah. Okey, maknanya daripada segi lokasi lah Cik Azim kan. Tapi untuk counter lokasi tu saya rasa Cik Azim dah berjaya buat satu benda untuk mengatasinya, itu marketing menerusi media sosial. Betul Cik Azim kan. Itu empowerment of media sosial adalah segala-galanya. Maksudnya bila Cik Azim gunakan media sosial ni, ramai orang tahu tempat tu, ramai orang boleh cari walaupun kat dalam kan. Tapi mungkin untuk Cik Azim kalau dapat tempat di luar sikit kan, lebih banyak lah orang pergi kan. Tapi tempat tu memang cantik, strategi. Anda boleh tengok nanti di media sosial Cik Azim yang kita akan kongsikan masa habis hari ni. Jadi Art Jamming ni berpotensi menjadi tarikan pelancongan kreatif ni boleh. Cik Azim rasa macam tu? Saya sangat setuju benda tu.
Sebab macam saya cakap tadi, kita ulang tadi kan, pada orang luar pun nak main pun, dia pun ada segi aktiviti tambahan. Macam boleh melukis dengan keluarga, boleh main dengan kawan-kawan. Lepas tu benda lain pun, sebab kita ada kerjasama dengan BPN, Bahagian Perancangan Ekonomi Negeri Perlis. Kita bawakan Ajiming ni di luar, di luar studio kami lah. So masa contohnya macam kalau kita join Carnival Festival Usahawan pun, kita akan bawa benda tu. So secara tak langsung tu memang boleh promo, dan segi gambar tu kita ambil lah benda-benda atau lukisan yang berlatar belakangkan negeri Perlis. Benda-benda yang berkaitan tu saya nampak secara tak langsung dapat tarik lah perhatian dan boleh diterima lah. Okey, cantik Cik Azim. Ada lagi kita tanya banyak lagi ni. Okey, ni selesai untuk talk set pertama. Kita rehat sekejap, kita sambung balik dalam Bukan Borak Kosong kita petang ini.